apakah tindakan yang perlu buat. Contohlah mesyuarat checklist tindakan perlu buat. Okay, just enter je. Okay, so kita minta sistem tolong audit balik dalam mesyuarat dalam 2 jam tadi. Okay, saya nak. Tapi kalau ada soalan benda simple-simple, kita terus check je dekat sini kan. Berapa bajet yang minta, enter. Tanya juga. Kita boleh juga dalam ruangan chat ni, kita boleh bertanya-tanya. Macam kita tanya chat, tapi dia tidak merewang-rewang pergi tempat lain. Dia hanya bertumpu dalam sumber yang ini je. Ya, bodoh gitu maaf financial pemain tak diluluskan. Okay, alright. Okay, jadi dia bagi macam auto suggestion berapa sasaran peserta. There you go. Right, sasaran perempuan 80 dalam lingkungan disahkan. Okay, jangan bagi banyak. Okay, satu. Okay, alright.